Johor Darul Ta'zim, JDT, terlepas peluang untuk mencipta sejarah baharu apabila tewas kepada Buriram United. Skuad kendarian Hector Bidoglio turun dengan kesebelasan terbaik dengan nama-nama seperti Bersun, Arif Aiman, Juan Minis dan Alvaro Gonzalez mengemudi pasukan. Pasukan pelawat pula dibarisi nama-nama Dion Coles, Neil Etriger, Goran Chausik dan juga Guillermo B. Soli dalam misi melakar sejarah di Stadium Sultan Ibrahim. Aksi babak pertama berlangsung sengit dengan kedua-dua pasukan saling bertukar serangan. SSI terus gegak gempita selepas peledak berbisa. Bersun membuka tirai jaringan buat JDT namun dibatalkan kerana offside. Usaha pemain JDT berterusan namun kekebalan benteng Buriram menafikan setiap percubaan. Bersambung babak kedua, JDT terus menggandakan asakan bertali arus untuk menambah jaringan di laman sendiri. Pahit untuk ditelan oleh penyokong kesayangan apatah lagi pemain Johor Darul Ta'zim, JDT, yang sudah berjuang habis-habisan, namun hajat tidak kesampaian dan masih belum memperbaharui sejarah untuk melayakan diri ke peringkat seterusnya. Skim perasaan hiba yang menggunung tonggak Harimau Selatan selepas tewas 0-1 kepada gergasi Thailand, Buriram United, di Stadium Sultan Ibrahim, SSI, sebentar tadi. Jaringan Sufanat Menta jelas meletakkan Sandar Katleh berada di kelas tersendiri, sekaligus merebut gelaran Raja Asia Tenggara musim ini. Di sebalik situasi itu, penjaga garisan yang bertugas, Abdul Hadi Al-Enizi, dibaling botol oleh penyokong JDT selepas mengangkat bendera untuk menafikan keputusan tersebut. Whistle penamat dibunyikan menandakan JDT tewas buat kali pertama musim ini di tempat sendiri. Pengendali Johor Darul Ta'zim, JDT, Hector Bidoglio, tetap memuji persembahan anak buahnya meskipun perit untuk menelan kekalahan di tangan Buriram United dalam perlawanan timbal balik kedua pusingan 16 Liga Juara-Juara Asia Elite, ACLI, sebentar tadi. Kempen Harimau Selatan berakhir selepas pemain kebangsaan Thailand, Sufanat Menta, menjadi wira Sandar Katleh melayakan diri ke suku Ahi, sekaligus memadam hasrat juara Liga Super 11 kali berturut-turut mencipta sejarah. Semua pemain sudah tahu bahawa pertemuan ini akan menjadi susah. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua peminat, pemain dan pemilik kelab, Tunku Ismail Sultan Ibrahim. Semua memainkan peranan yang cukup penting. Ada percubaan, hantaran lintang dan juga gerakan berbahaya. Mereka cuba untuk menyerang sehingga ke minit akhir. Kali ini, Buriram United adalah lawan yang sangat sukar. Ketua Jurulatih Buriram United, Osmar Los Vieira, berterima kasih kepada penyokong Johor Darul Ta'zim, JDT, atas sokongan padu yang diberikan sepanjang perlawanan berlangsung di Stadium Sultan Ibrahim, SSI, sebentar tadi. Magis pemain kebangsaan Thailand, Sufanat Menta, memberi jaringan tunggal untuk memastikan Sandar Katleh berjaya melayakan diri ke peringkat suku akhir Liga Juara-Juara Asia Elite, ACLI, musim ini. Statistik permainan menyaksikan pasukan pelawat banyak mencorak serangan berbahaya, namun seringkali dipatahkan oleh pertahanan Harimau Selatan. Skrip yang sama turut berlaku apabila bekas penjaga gol Birmingham City, Neil Etriger, mempamerkan persembahan terpuji untuk menafikan setiap asakan bertali arus JDT sepanjang aksi. Saya mengucapkan terima kasih kepada peminat JDT atas suasana yang menakjubkan.